Kalau TV mahal tapi siang pun nampak pudar, memang tak best. So hari ni aku nak test sama ada TV ni betul-betul flagship ataupun sekadar marketing. Okey, yang ini TCL C7L, jenama teknologi global dari China dan antara peneraju dunia dalam teknologi mini LED. Model C7L ni menggunakan teknologi SQD mini LED, the pinnacle of display technology. Jom kita tengok apa beza dia. First, brightness dia memang padu dengan precise dimming sehingga 2176 zone dengan HDR sehingga 3000 nits. Highlight terang, black kekal detail, siang atau malam gambar tetap hidup. Lepas tu, warna dia memang sedap tengok dengan super QLED dan white color gamut sehingga 100% BT 2020. Warna nampak lebih realistik, lebih vibrant dan natural. Langit, pokok, kulit manusia semua nampak lebih hidup. Panel HVA 2.0 Pro bagi kontrasnya lagi tinggi. Black level lebih dalam, shadow detail pun lebih jelas dan tengok movie memang rasa lebih cinematic. Kalau korang kaki game ataupun suka tengok sukan, TV ni ada 144Hz native refresh rate dengan 288 VRR game accelerator. Pergerakan memang lebih smooth, kurang motion blur, memang best untuk gaming ataupun tengok bola. Satu lagi yang aku suka, audio dia hasil daripada tuning daripada Bang & Olufsen. Bunyi lebih penuh, dialog lebih jelas dan rasa macam tengok wayang dekat rumah. Overall, kalau korang nak TV dengan gambar yang cantik, warna yang hidup, audio premium dan pengalaman gaming yang smooth, TCL C7L memang antara pilihan yang menarik untuk tahun ni.